forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar analisa daripada Datuk Mahfuz tentang keputusan PRN ke-17 Sabah. Sebelum saya baca detail sedikit dekat Malaysia kini, Haji G dilantik semula sebagai Ketua Menteri Sabah. Ia sekaligus menandakan permulaan penggal baru pengurusi JRS itu dalam pemimpin negeri di bawah Bayu. Kita tengok analisa daripada Datuk Mahfuz di akhir dan TikTok komen macam biasa. Saya daripada awal menzahirkan bahawa sukar untuk kita membaca trend politik ataupun pemikiran politik orang-orang Sabah. Orang-orang Sabah. Sebab kalau kita lihat dari segi isu ni tidak banyak mempengaruhi isu-isu besar yang sebelum ini. Kalau kita katakan isu yang berkaitan dengan Zara, Zara, dia tidak mempengaruhi, pada pandangan saya lah, dia tidak mempengaruhi apa-apa langkah-langkah yang diambil oleh mana-mana calon ataupun parti-parti politik dalam membawa isu-isu Zara. Tapi kalau kita lihat sebelum ni, pada itu selepas daripada isu Zara itu berlaku, kita lihat bahawa gelombang itu boleh katakan seluruh negara, bermula daripada Sabah yang di luar jangkaan kita. Kita katakan bahawa orang Sabah boleh bangun dan bangkit tanpa sesuatu bom. Tanpa sesuatu bom. Pada waktu itu kalau dalam pilihan raya dipanggil bom. Bom iaitu pemberian goodies apa-apa. Tetapi mereka bangkit hanya dengan satu sentimen yang begitu menyayat hati mereka. Jadi kalau kita lihat bahawa gelombang itu telah membentuk gelombang kebangkitan rakyat Sabah dalam isu Zara itu, membentuk gelombang di seluruh negara yang turut bangkit dengan malah bukan saja di negara Malaysia, tapi juga di Thailand, di selatan Thai dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, maknanya itulah dia yang saya katakan bahawa dia tidak mempengaruhi dan sukar untuk kita nak baca bagaimana daya fikir pemikiran orang pengundi di Sabah. Kemudian kita lihat, saya daripada awal juga melihat bahawa isu yang berkaitan dengan integriti, tuduhan adun-adun daripada JRS ini terlibat dengan rasuah dan sebagainya pun tidak mempengaruhi keputusan. Tidak mempengaruhi keputusan kalau kita lihat dengan keputusan yang sudah dicapai sekarang ini. Dan juga dalam kempen-kempen pilihan raya pun tidak sangat kedengaran tentang isu-isu soal integriti dan sebagainya. Jadi ini yang saya fikir bahawa satu benda yang sangat menyulitkan untuk kita membuat pembacaan. Tapi namun begitu, kita sudah mengandaikan bahawa JRS akan kekal untuk mengapalai kerajaan. Kita sudah dapat melihat bahawa dari bagaimana pencapaian mereka kerana kedudukan mereka sebagai kerajaan pada waktu pilihan raya berlangsung. Jadi sukar untuk pihak lain dapat mengatasi, walaupun dianggap bahawa warisan akan memberikan satu saingan ataupun cabaran yang hebat pun tidak kelihatan. Malah saya berpandangan daripada awal, saya meluahkan kepada kawan-kawan, saya katakan bahawa saya tak nampak gelombang warisan berbanding dengan dua pilihan raya sebelum ini. Kalau dua pilihan raya sebelum ini memang gelombang warisan itu kita nampak daripada awal, daripada sebelum pembubaran DUN dan selepas pembubaran DUN, sebelum penerimaan calon itu sudah nampak dia punya gelombang dia. Tapi yang baru ini dia tidak menampakkan satu gelombang, tetapi dia mampu juga mencapai satu pencapaian yang agak besar lah setakat ini bagi saya, dengan 12 kerusi saingan terdekat JRS lah. Saingan terdekat, tetapi agak jarak itu
makin masih jauh lagi. Begitu juga kalau kita lihat kalau dalam konteks bila saya berada di Sempurna, khususnya di Dun Sulabayan, saya pun tak boleh nak fikir macam mana orang boleh masih mengundi calon yang mereka persoalkan. Iaitu adun yang mereka persoalkan, yang mereka sangat tidak berpuas hati terhadap servis dia, servis dia selama dia menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Saya pun tak boleh berfikir. Sebab itu kalau kita lihat bahawa apa yang digambarkan pada sambutan-sambutan itu menunjukkan bahawa orang-orang Sulabayan ini sudah bersedia ke arah untuk kepada satu perubahan. Tetapi mungkin ini yang dikatakan, kalau kita lihat daripada awal, warisan langsung tidak memberikan saingan dari segi mengadakan program. Hanya sekali saja program, sehari sebelum pengundian. Jadi apakah itu kerana faktor bom ataupun faktor-faktor yang sememangnya begitulah keadaan pemikiran politik orang-orang Sabah, asalkan sebangsa dengan mereka ataupun dianggap sebagai seorang tokoh kepada suku kaum mereka, maka mereka akan menyokong. Jadi ini bagi saya bahawa sesuatu yang harus dipelajari oleh mana-mana parti-parti politik yang ada di negara kita ini untuk melihat isu-isu seperti ini. Dan begitu juga isu, kalau kita lihat isu Sabah, untuk Sabah ini pun tidaklah sangat, walaupun masih ada parti-parti politik dan calon-calon yang cuba memainkan isu itu, tetapi saya fikir bahawa isu itu tidak menguasai pemikiran politik pilihan raya di Sabah baru-baru ini. Jadi saya harap bahawa selepas ini parti-parti politik dan juga pemimpin-pemimpin politik Sabah ini untuk menghentikan bicara tentang Sabah untuk Sabah. Saya fikir bahawa jangan jadikan Sabah untuk Sabah itu satu slogan murahan, perjuangan murahan. Tetapi sebaliknya, apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks kerajaan persekutuan ini yang sedang memenuhi Sabah, untuk semangat Sabah untuk Sabah itu, untuk memakmurkan Sabah itu sedang diberikan. Dan kita harap bahawa tak cukup sekadar orang Sabah, kerajaan Sabah, pemimpin Sabah hanya melaungkan MA63, mana MA63 saja untuk mendapatkan 40% daripada hasil yang dipungut daripada Sabah itu kembali kepada Sabah. Tidak cukup sekadar itu kalau tidak diurus secara yang penuh berintegriti. Kalau diberikan 40%, 50% atau berapa puluh % sekalipun, tetapi tidak ada integriti, maka tinggallah seperti mana apa yang berlaku selama ini, bahawa pembangunan hanya kita dapat lihat di bandar-bandar besar, bangunan-bangunan yang tinggi dan sebagainya, tetapi hakikatnya kehidupan masyarakat di Sabah, masyarakat di kampung, masyarakat Bumi Putera Sabah itu masih jauh ketinggalan. Jadi ini yang harus dilihat oleh pemimpin-pemimpin politik, khususnya kepada mereka yang akan menerajui kerajaan nanti. Untuk putusan kali ini, PH tanpa sebarang kursi. Kalau kita lihat trend keputusan yang ada ini, jadi ini adalah satu benda yang harus kita terima kalau begitu keadaannya. Cuma saya sendiri masih lagi bertanya-tanya apa sebenarnya yang dikenaki oleh rakyat Sabah. Rakyat Sabah. Kalau nak katakan isu lokal, bagi saya pun tak tahu apa dia isu lokal yang betul-betul mereka kena. Kalau dari segi pembangunan, kalau kita lihat di Sempurna, bukan saja di Sulabayan, isu lokal dari segi pembangunan memang tidak ada pembangunan. Walaupun setiap adun dan juga adun itu setelah puluhan tahun mereka menjadi ahli Dewan Undangan di situ, dan Syafi'i Afzal menjadi ahli parlimen di situ tanpa membawa sebarang pembangunan, dan masyarakat di situ yang majoritinya adalah nelayan terus hidup dalam keadaan yang miskin, melarat.
Jadi saya tak tahu apa sebenarnya isu lokal. Tapi sebab itu bagi saya bahawa dia lebih kepada lokal dia itu ialah kepada kamu pemimpin suku kaum aku. Itu yang lebih mempengaruhi dia itu untuk menyokong sesuatu. Walaupun kita sampai kepada peringkat akhirnya, kalau kita lihat, kalau isu yang rasuah itu sudah tak macam satu normalisasi di Sabah ni. Satu normalisasi di Sabah tentang isu rasuah. Sebab bagi dia rasuah pun tak apa, asalkan kamu boleh bagi wang sama aku. Kamu boleh bagi wang sama aku kan. Itu yang Datuk masukkan bom tadi tu. Bom. Dia bom di saat akhir. Dia bom di saat akhir. Jadi maknanya sebab itu mereka tidak langsung saya tak nampak kalau kita lihat walaupun Hanifah Aman tu kalah, tetapi isu-isu keluarga Pak Aman ni ramai yang bertanding. Ada yang satu ketika dahulu imej keluarga Pak Aman ini sangat dipersoalkan, sehingga berlaku soal jatuh menjatuh antara satu sama lain dalam sehingga kerajaan masa Syafi'i lagi kan. Jadi maknanya rakyat di Sabah tu langsung tak adalah nak mempersoalkan secara terbuka tentang calon-calon daripada keluarga Pak Aman, yang dianggap keluarga Pak Aman itu ialah keluarga yang mempunyai hubung kait dengan JRS. Sebahagian besarnya mereka itu bertanding atas JRS. Jadi kalau dikatakan isu integriti yang dipersoalkan terhadap keluarga Pak Aman itu, sudah tentu JRS tidak akan menang. Sudah tentu JRS tidak akan menang. Kalau di Semenanjung tempoh hari antaranya, walaupun kita katakan sentimen perkauman yang berjaya ditiup tetapi pada waktu itu dalam pilihan raya 2018 ialah kerana isu Najib, isu 1MDB, isu yang menyentuh soal peribadi Najib itu telah mempengaruhi keputusan pengundian, sehingga menyebabkan UMNO hilang penguasaan politik pada waktu itu, dan tidak berlaku berjaya membentuk kerajaan. Tapi di Sabah ini yang macam saya sebutkan tadi, dia satu proses normalisasi seolah-olahnya begitu dalam isu-isu yang seperti ini. Kalaulah kita lihat pada menjelang pilihan raya 2020 menjatuh itu, ditarik adun itu, adun ini, dia dakwa bahawa orang itu dibayar, adun ini dibayar dan sebagainya, sehingga akhirnya tergugat kerajaan. Dan saya pun tidak tahu ni apakah boleh berlaku lagi soal pembelian pada malam ini, iaitu kita katakan shopping, beli belah adun pada malam ini. Sesuatu benda yang tidak mustahil beli belah adun pada malam ini, kalau ada lagi tapi saya tak nampak lah, saya tak nampak yang itu boleh berlaku kalau warisan tidak berjaya mendapat satu jumlah yang jarak itu tidak begitu jauh dengan JRS. Kalau dia dapat jarak yang jauh, tak akan berlaku lah sukar untuk dia nak beli. Tapi kalau dia dapat jarak yang dekat dari segi jumlah majoriti ni, maka itu berkemungkinan akan berlaku beli. Sebab di sana masih boleh lompat kerana mereka tidak meminda perlembagaan dan perundangan di Sabah. Jadi ini yang kita tunggu pada malam ini, apakah pembentukan kerajaan itu boleh berlaku pada malam ini, ataupun dia akan berlaku pembelian beli belah ahli Dewan Undangan Negeri ni. Maknanya orang panggil assembly shopping, pembelian beli belah, jual murah pada malam ni. Jadi ini yang kita harap tidak akan berlaku. Kalau tidak, nanti apa makna lagi kepada
sistem demokrasi yang kita katakan kita berikan kepada rakyat, akhirnya pemimpin-pemimpin ini tidak mereka yang menang ni tidak menghormati keputusan rakyat. Tetapi saya nak sebutnya, bagi pemimpin politik di Sabah ni, kalau dia nak lompat mana ni ada orang nak beli dia boleh pergi. itu biasa bagi dia. Itu maknanya bagi dia soal maruah yang kedua. Walaupun murah, walaupun murah itu nampaknya harga dia, tetapi bagi dia adalah sesuatu yang perlu dia dapat. Kalau pihak sebelah sana itu boleh menjanjikan kedudukan yang lebih baik kepada dia, kenapa tidak kan? Jadi bagi mereka ini yang perlu dilihat sehingga angkat sumpah lah. Saya ingat angkat sumpah. Selagi tak angkat sumpah, bagi saya selagi tidak angkat sumpah, maknanya adalah sesuatu yang sangat membimbangkan kita. Kita saya baca detail lagi dekat macam gini. Datuk Seri Haji Noh dilantik semula sebagai Ketua Menteri Sabah di Istana Sri Kinabalu pada 3.5 pagi. Ini sekaligus menandakan permulaan penggal baru beliau dalam pemimpin di negeri bawah bayu. Haji 70 yang dilahirkan pada 10 Mei 1955 di Kampung Serusuk Tuaran telah mendirikan rumah tangga dengan Datin Julia dan dikurniakan 3 anak lelaki, seorang anak perempuan serta 12 cucu. Kalian tuan, nampaknya Haji pun dah angkat sumpah pada 3.5 minit pagi tadi. Kita terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.